Asas reka bentuk terperinci jalan. Okay. First kali mesti kena ada data survey. Sebab apa kena ada data survey? Sebab data survey ni first dia ada topo lah kan, topo. And then second dia ada sistem koordinat dia, di mana kita boleh tengok map, peta, overlay dengan peta, tengok existing condition kat situ. Then ada macam lot and existing road, any existing infrastructure kat situ kita boleh tengok. Sebab bila nak design jalan ni, kita kena tengok existing condition kat situ. Then barulah kita proceed kepada mereka bentuk geometri jalan tu. Dari situ dia punya jajaran dia, alignment dia, ataupun kita panggil horizontal alignment. And then kita propose pula dia punya level, road level dia, ataupun kita panggil profile kan, finish road level dia, ataupun kita panggil vertical alignment. And then kita propose typical section. The best typical section ialah kita akan propose typical section, tapi bila kita dah develop dia punya corridor plan tu, kita overlay dengan topo kan, overlay dengan data survey tu, mesti akan ada perubahan lah, dari sudut jajaran, alignment atau profile atau typical section tu, ataupun assembly lah kita panggil dalam Civil 3D. Okay. Dan of course bila dah siap, bila dah ada data survey, topo kan, dah ada alignment, profile, typical section, dia akan generate koridor lah kan. So koridor ni dia plan lah, dia plan jalan yang lengkap, yang dah siap. Alright, so dari sudut nak reka bentuk jalan ni, dia ada kriteria dia, dia ada design kriteria dia yang kita boleh follow, bukan boleh follow, kena follow kan. So contoh macam JKR, dia ada arahan teknik dia untuk road geometry yang kita boleh follow untuk mereka bentuk jajaran tu dari sudut dia punya curve dia, spiral dia kan. Dan kalau profile dari sudut dia punya vertical curve dia ada guideline dia. And contoh software Civil 3D ni dia ada that parameters yang saya dah key in dalam tu. Kalau macam kelas saya, saya bagi that template. Bila design tu dia dah ada dah that criteria tu. For example, speed berapa, and then how much the maximum super elevation, and then dia akan propose the radius, spiral, adalah keluar pengiraan super elevation dia semua tu. Alright, and then ada banyak lagi sebenarnya. Ni asas. Dia adalah dalam Civil 3D pun boleh buat sweep pass analysis. Kita boleh buat benda tu dalam Civil 3D. Tu antara asas, benda-benda asas lah yang dipertimbangkan untuk mereka bentuk jalan. Dia banyak lagi, tapi tu asas. Okay, so jalan ni dia lebih kepada safety, keselamatan. Kita consider about the keselamatan lah, keselamatan pemanduan lah. Sekali existing condition lah, kita make sure bila kita buat jalan tu dia akan lalu kawasan mana, kita nak study benda tu. Then second, kita consider about the safety, keselamatan pengguna jalan raya tu berdasarkan kepada had laju dia kan. Okay, jenis-jenis kenderaan dia, jalan mana kan, jalan flat terrain ke, rolling terrain, mountainous terrain, kita consider benda tu. Ada banyak lagi lah faktor-faktor dia. Alright, so kita ada buat kelas Civil 3D pada 28 sampai 30 April 2026. So kalau anda yang berminat nak belajar asas perincian reka bentuk jalan menggunakan Civil 3D, boleh join kelas tersebut. So boleh follow saya Nazmi